Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini ada projek di mana kita nak buat pemasangan aircon. Kita ada alat ni, alat aircon system flushing set ni. Saya baru beli ni. Nanti kita pasang, nak tunjuk macam mana nak pasang, dan kita buat flushing piping dia dan cooling coil dia. Dan ada dekat kereta ni dia punya evaporator pun kita nak flushing. Sebab apa kita nak flushing? Sebab sistem yang lama tu dia dalam dia kotor. Jadi sebelum kita pasang kompresor yang baru dan ini filter dryer baru ni adalah kita wajib untuk bersihkan saluran piping aircon, evaporator dan cooling coil dia lah. Contoh macam ni kan, ni dia kotor dalam, dia macam sumbat lah. Kalau kita gunakan balik yang lama ni, dia akan merosakkan kita punya kompresor. Jadi kita tak boleh terus pasang kompresor ataupun filter dryer ni tanpa kita membersihkan bahagian dalam piping, evaporator dan cooling coil semualah. Okey. Nanti saya pasang ni. Kita pasang alat ni dulu. Okey. Saya juga beli dia punya flushing solvent ni. Jadi kita pasang dulu. Dia ada ni. Oh, dia bagi apa itu, o-ring sekali. Okey. Ni dia punya cangkuk ni. Cangkuk dia ni kita pasang sini. Ini dah ketat. Oh, ini dah ketat. Kita pasang di sini. Pasangnya di sini ya. Sini kita taruh white tape dulu sikit. 2 biji dia bagi. Ini angin masuk. Okey. White tape ni pun ada cara nak belik dia. Kita belik dia ikut jam, ikut pusingan jam. Jangan tutup lubang ni, nanti angin tak masuk. Ini 17, ini 14. Okey. So kita pegangkan dekat 17 punya injap ni. Kita ketatkan ni. Alright, okey, okey lah tu. Ni nanti angin masuk. Kusir kat sini lah. Sini dah ada macam plastik. Kita tak perlu taruh o-ring. Okey. Kita ikat tangan sajalah. Sebab sini tak ada pressure. Jom ikat tangan juga. Oh, sini dah ada o-ring. Pastikan sini ada o-ring ni.
Tapi dia bagi juga satu spare. Oh, ni pun satu spare. Alright. Okay, siap lah. Ini kita masuk hose angin. Okay, dah siap lah. Ini kita simpan lah spare ni. Kemudian ini kita ketatkan sikit. Panas 10 watt. Oh, ini panas 10. Cangkuk dia ni. Okey, dah siap. Kita boleh isi lah dia punya solvent. Dia punya cecair ni. Saya pun pertama kali guna ni. Dia macam tina pun ada ya, bau dia. Okey, kita masukkan dalam tabung ni. Ni buka tabung dia ni. Okey, ada kursi tu. Okey, kita tuang lah. Okey, kita boleh nampak ni kita tuang lah. Okey, saya tuang lah, letak ambil gambar pun. Oh, dah. Boleh kita buka. Wap. Okey, saya nak tunjukkan macam mana kita nak cuci saluran ni. Oh, angin masuk tu. Nampak eh? Ni tabung dia. Kita tembak ni. Ini dia ada cair dah. Oh, buat tu. So, kita tembak dia tembus kat sana tu. Oh, tu. Kadar dengan botol lah. Rugi nanti. Okey, kita tengok ini macam gelap sikit ya. Kita buat sampai dia jernih lah. Ini apa tu? Chemical yang kita tadah tu. Lepas tu kita tembak angin saja ya. Kita tembak angin saja. Kan dah bersih lah. Dia punya tu dah jernih lah. Kita tembak angin saja untuk keringkan itu. Ni. Oh, ada lagi apa? Kita tengok dalam botol tu. Dalam dia ada cecair chemical tu lagi. Kita tembak yang angin. Tengok dalam botol ni. Itu dah kering lah. Tadi langkah pertama kita flushing dengan apa tu, cecair flushing solvent. Lepas itu kita flushing dengan tekanan angin bagi dia kosong betul-betul dalam ni. Okey, sekarang piping ni dah pastilah. Kita buat cooling coil pula Saya tunjuk dua barang tu lah. Lepas tu kita proses yang sama lah. Cooling coil yang lain, apa tu, piping yang lain tu sama je prosesnya. Okey, selesai satu. Tengok lubang dia ya. Kita cek lubang dia tu, nampak
dia putih lah, bersih. Kalau macam tadi tu dia macam coklat lah. Ini dah bersih. Okey, kita pergi ke next step. Yang ini cecair yang telah kita gunakan tadi. Dia macam lebam sekali, hitam sikit, tapi kita boleh pakai. Kita boleh pakai balik lah, sebab kita tapis dulu. Sayang nak buang. Kita tapis dulu. Ada macam kekotoran habuk, kita tapis, kita guna balik. Kalau dia hitam sangat jangan gunalah. Kalau dia masih jernih, kita boleh untuk guna untuk kedua kali lah. Kita tengok ya, kekotoran tu dia macam tadi jernih, ni lebam sikit lah. Kemudian ada kekotoran tu, kita boleh tapis balik ni. Jangan buang terus lah, sebab dia boleh pakai lagi ya. So saya tapis balik, kita guna balik ni. Kalau gelap sangat tak payah guna, ini boleh lagi ni. Nak buang sayang, mahal benda ni. Okey, kotoran dah hilang. Lepas tu kotoran dia sangkut dekat situ. Baru kita tuang balik dekat dia punya kontainer dia ni. Oh, penuh. Penuh. Buang sikit. Baik. Cooling coil ni kita guna gantung, senang senang kerja. Okey. Kita akan flashing ke sini. Masuk bahan dia tu. Dia akan keluar sekali jalan dengan piping dia ni. Terus masuk sini. Okey, sini. Kita fokus dekat tempat keluar tu je. Oh, dia dah keluar. Oh, hitam. Hitam. Dia punya warna tu hitam. Flashing sikit lagi. Flashing sikit lagi. Jauh sikit, nanti kena kamera. Flashing lagi, sebab ada lagi dalam. Jumpa Zizan dia tadi? Jumpa tadi. Tanya kalau. Dia punya gelap ni, dia kotor lah dalam ni. Okey. Kalau nak bersih, kita ambil yang bahan yang bersih tu, cecair yang bersih tu, kita masuk untuk kedua kali kan. Lepas itu cukup lah. Lepas tu kita macam biasa lah. Lepas tu kita buat kedua kalinya air chemical yang jernih tu, kita tembak angin, keringkan saluran di dalam. Tembak dekat sini. Okey, cantik lah, saluran tu dah bersih lah. Jadi kita buat yang kedua kali lah, sebab ini kotor sangat. Kita ambil yang terpakai tadi masuk. Lepas tu yang kedua kali tu kita ambil yang pure punya, yang bersih punya, kita buat kedua kali.
Okey, tengok ya, saya dah tapis kotoran tu macam gam lah. Ini memang tak boleh pakai lagi lah kalau dia macam ni nak pekat. Macam ada air. Okey, memandangkan yang ini kotor sangat, cooling coil ni, kita buat 2 kali flushing. Ini yang bersih punya ni, kita masuk dah. Kita tengok hasil dia. Yang kedua kali tu tengok jernih tak? Kalau jernih cukup Okey, ini kita second time kita inject masuk ni dalam, bersih punya. Tengok kalau dah jernih tu cukup lah. Hitam kuning ini. Tak tahan dia plastik ni. Ada lagi kotor tu, nampak. Kita buat lagi sekali. Kita tembak kat sini, dia keluar kat botol ni. Nampak ke tak nampak ni? Susah, tempat sempit ni. Tempat sempit, kalau kita buka banyak kerja pula kan. Kita buat apa yang boleh sajalah. Okey, kita buka injek. Okey, rekod. Sini dia tak boleh pergi banyak. Okey, lepas itu kita tembak angin lah. Lepas tu kita, selepas tembak angin tu dah bersih dalam lah. Dia dah bersih. Bolehlah kita pasang dia punya peralatan. Kompresor boleh pasang balik. Filter dryer tu pasang balik. Dan kita buat macam biasa lah, macam proses pemasangan aircon lah. Kita vacuum. Lepas vacuum tu kita masuk gas lah. Jadi setakat itulah saya boleh tunjukkan macam mana kita nak flashing line aircon menggunakan alat sederhana lah, flashing dan dia punya solution chemical. Okey, bye bye. Kita jumpa lain kali. Bye bye. Assalamualaikum.